selamat datang ke podcast kami. Saya Nur Zara Delisha dan rakan saya Nur Zara Harisa. Hari ini kita nak bincangkan satu topik yang sangat penting, tapi selalu orang ambil mudah. Kempen minum air masak. Betul tu. Kadang-kadang kita lebih suka lah minum air manis macam teh ais, soda. Tapi lupa air kosong sebenarnya lagi penting. Memang air masak ni nampak simple, tapi sebenarnya banyak manfaat. Antaranya ia bantu badan kita kekal segar dan bertenaga sepanjang hari. Saya perasan kalau kurang minum air, saya cepat penat dan susah nak fokus dalam kelas. Samalah, selain itu, kurang air juga boleh sebabkan sakit kepala dan badan masa lemas. Jadi, Sebenarnya, berapa banyak air yang kita kena minum setiap hari? secara amnya kita digalakkan minum sekurang-kurangnya 6 hingga 8 gelas sehari. Tapi, kalau kita banyak bergerak atau cuaca panas, kenalah minum lebih. Oh, macam tu. Tapi, saya rasa ada orang yang susah nak biasakan diri untuk minum air masak. Ada tips tak? Ada. Pertama, sentiasa bawa air ke mana-mana. Bila nampak botol tu, kita akan ingatlah nak minum. Betul juga tu kan? Lagi-lagi? Kedua, minum sikit-sikit tapi kerap. Jangan tunggu haus baru nak minum. Itu ramai orang buat silap. Dan yang terakhir, cuba kurangkan minuman manis. Gantikan dengan air masak supaya badan lebih sihat. Setuju. Lagipun minuman manis boleh juga sakit kesihatan kalau diambil berlebihan. Betul tu. Jadi, kempen minum air masak ni penting untuk kita semua amalkan setiap hari. Jom kita sama-sama ubah tabiat dan mula minum air masak dengan cukup. Ingat, badan sihat bermula dengan air yang cukup. Terima kasih kerana mendengar podcast kami. Jumpa lagi. Bye.